Betul juga nak scam. Dia dapat right? Itulah sebuah video memaparkan seorang individu cuba memperdaya cashier ketika kedai sibuk dengan pelanggan. Mengikut maklumat, taktik yang digunakan scammer adalah datang ke kedai ketika waktu puncak dan berlakon mahu membeli barangan. Namun ketika berurusan di kaunter, si scammer akan membuatkan cashier berasa pening dengan berpura-pura kejap mahu membeli dan sekejap mahu cancel. Perkara tersebut dilakukan berulang kali sehinggalah cashier tersilap memulangkan wang. Namun kali ini taktiknya gagal apabila seorang lelaki memberitahu cashier bahawa pelanggan tersebut sebenarnya adalah scammer. Betul juga nak scam. Dia dapat right? Scam lah. Dia kasi. Ikut tu siapa ni video tu pasti. Kali ni tadi kau bagi kunci 10 kali kan? Itu dia betul. Bayar. Fine. I love it. Take only me. Okay?